Paling murah setakat ni, nombor 1 dekat dalam negeri Melaka, Buffet Ramadan. Dia punya harga RM30 je untuk kanak-kanak, untuk dewasa RM39. Makan sepuasnya, banyak pilihan makanan. Dia punya chef orang Negeri Sembilan, dia sendiri yang masak. Kualiti masakan dia saya tak tipu, memang A. Rendang ayam kampung dia, Masya Allah. Makan pula dengan lemang, tak pun nasi empit. Sekarang ni mungkin kau tengok video biasa je. Tunggu bulan puasa nanti kau tengok video ni, meleleh hai liu. Nampak tu harga dia RM39 je, cepat. Korang tahu tak KSB Village Resort? Kalau dekat Kuala Sungai Baru tu, dia resort antara yang famous jugalah dekat dalam negeri Melaka ni. Sebab dia dekat je dengan laut, dengan pantai. Dia bagi tahu hari tu lebih daripada 100 jenis makanan. Tempat makan pun cantik. Kau nak makan dekat dalam tempat aircon pun ada. Kau nak makan dekat tepi kolam pun boleh. Dia buat buffet Ramadan ni macam hotel lain juga. Banyak section. Ada bahagian lauk-lauk, ada bahagian kuih, ada bahagian bakar-bakar, mi, sup, air, cendol, semua adalah dekat sini. Jujur saya cakap, kalau harga RM39 tu dengan macam ni punya barang, memang puas hati sangat-sangat lah. Tapi harga tu untuk early bird saja tau, sampai 22 Februari. Lebih baik beli cepat-cepat. Siapa yang follow Diary Melaka tu kan, saya ada 5 voucher. Nak bagi free je. Komen lah, saya nak, nanti saya akan pilih. Buffet Ramadan Sajian Muhibah, KSB Village Resort. Lokasi dia dekat Kuala Sungai Baru, Melaka. Okay, bye.